Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi yang cukup menarik yang bahan utamanya berasaskan betik muda ataupun pepaya muda. Ni pertama sekali saya nak pergi ambil dulu betik mudanya. Ni dia dah dapat. Saya akan ambil satu je dulu. Ini sebenarnya besar tapi kelihatan kecil kan? Tapi sebenarnya besar. Kemudian betik atau pepaya muda itu kemudian saya potong dua. Ni sebenarnya ia dah agak masak, tapi sebenarnya yang macam ni yang sedap. Sebab apa? Dia dah manis alami, tapi dia masih keras. Jadi boleh. Kalau anda tak jumpa betik yang macam gini, tak apa, boleh je pakai yang full muda tu. Kemudian saya nak kupas terlebih dahulu kulitnya, dan bijinya jangan lupa dibuang. Kemudian saya nak sagat betik muda tersebut. Saya suka pakai betik yang separah masak macam ni sebab dia dah manis. Jadi saya tak perlu tambah gula lagi. Ni kita akan sagat kesemuanya. Lebih kurang seginilah dapatnya, banyak kan? Dan untuk bahan-bahan yang lainnya, di sini saya menggunakan bawang merah dan bawang putih. Lalu saya tumbuk sehingga lumat. Kalau jika misalnya malas nak tumbuk, boleh je kisar. Tapi sebab bahan yang kita gunakan tak banyak, jadi saya tumbuk je lah. Sebenarnya berbalik kepada kuantiti yang kalian ingin gunakan. Macam saya guna lebih kurang 1 biji betik saja untuk hari ni. Kemudian bahan-bahan yang telah ditumbuk lumat tadi saya campurkan dekat dalam betik yang telah saya sagat tadi tu. Kemudian kita gaul rata, bagi semati. Kemudian di sini saya tambahkan secukup rasa. Kalau misalnya tak ada secukup rasa, Masako atau Royco, anda boleh je guna garam dan juga penyedap rasa. Kalau nak tambah gula, boleh tambah gula. Kalau tak nak, tak jadi masalah sama sekali. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Ni kemudian saya perah sebab kita nak bagi dia kering betul. Lebih kurang macam ni lah. Kita letakkan ke dalam satu bekas. Ini betik muda yang telah siap saya perah. Jadi air-air daripada betik tu kita tidak mahu, supaya nanti memudahkan proses kita menggorengnya. Jadi kita punya betik nanti crispy betul. Dan untuk tepung-tepungan, di sini saya menggunakan satu jenis tepung sahaja, iaitu tepung beras. Kita masukkan sampai ia tercampur secara merata. Dah tak ada lagi lah yang tidak tercampur. Pastikan semuanya disalut dengan baik. Kemudian kita tuangkan minyak menggoreng dan panaskan minyak. Mudah betul kan resepi kita pada hari ini? Betik yang telah kita campur dengan adunan tepung, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam minyak yang panas. Kemudian kita gorenglah macam biasa sampai ia sedikit mengering dan crispy. Ni dah boleh angkat. Dan pastikan anda guna api yang sederhana supaya dia tidak hangus. Ni agak mengambil masa lah waktu menggorengnya. Kemudian teruskanlah langkah yang sama sehingga adunan kita habis. Siapa yang dekat sini pernah makan betik muda goreng? Ini sedap, sangat-sangat sedap makan begitu saja. Kalau anda dah makan ni, susah nak berhenti. Dan kalau nak campur dengan nasi pun sedap. Lagilah kalau anda sira dengan sambal, tambah pula dengan ikan bilis. Jadi dah sambal kering. Memang the best makan dengan nasi. Yang kosong macam ni pun saya makan dengan nasi sedap. Apalagi makan begitu saja, susah nak berhenti. Jadi saya harap anda boleh mencubanya sendiri di rumah dan menilai sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. By the way, resepi ni saya dapat daripada teman saya dari Indonesia. Jadi jangan lupa cuba guys. Bye bye.